Aku telefon introduction tau. Nak buat exploration. Kalau nak tengok hantu korang salah channel. Okey tu. Ya, dia berbulu sikit. Explore malam. Segala benda kau nak tengok hantu, tak kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang mana ada, sila hadirkan diri kamu. Gitu. Hadirkan diri kalian. Salam-salam hadir pada hari ini. Jemput hadir dulu guys. Apa kan letak? Ya, mana? Dia punya stiker Explore malam. Salam hadir. Asi, salam hadir. John Wick, salam hadir. Apa khabar semua korang? Assalamualaikum Otai. Tak ada Otai lah, biasa je. Siut. Apa khabar semua? Apa khabar? Sihat ke? Macam mana keadaan? Macam mana korang punya hari ni? Hari bekerja korang macam mana? Okey ke hari Senin? Otai lepak mana tu? Lokasi terbaru lah ni. Lokasi terbaru di lokasi dekat Bukit Tengku. So saya akan mentionkan tempat ni selepas nanti end live, nanti saya akan mentionkan. Sebabnya nanti saya akan masukkan video recording ataupun offline record ni ke dalam YouTube saya, YT saya, dan saya akan berkongsikan di dalam tu lah. So jemput hadir dulu guys. Kita akan bergerak nanti dalam pukul 1 lebih. Terima kasih Asi, terima kasih berkongsi, terima kasih. Salam hadir. Otai lepak dengan siapa? Saifullah Jemat. Kita orang berdua ini. So tadi dah jumpa Remy. So Remy kata dia nak hantar dulu budak-budak tu. Hantar dia punya dia punya pelapis ke Ampang. So nanti insya-Allah nanti betul-betul ada masa nanti kita orang akan bergabung. Tempat ni pun besar juga tempat ni, kau nak ikutkan cerita, dan ada kisahnya. Di sini ada kisahnya. So kita santai-santai dulu guys. Tunggu diorang masuk-masuk dulu, kita boleh sembang-sembang dulu. Dah try bawa Jeman pergi SUK mana? Taman Botani Shah Alam belum lagi, kat situ belum lagi. Yang kawasan istana kat atas tu, itu pun nanti insyaAllah kita orang akan jalan keluar nanti insyaAllah. SUK situ pun boleh juga tu, boleh tahan tu. Memang betul tu, situ boleh tahan. SUK tu, Taman Botani Shah Alam tu, itu pun boleh tahan tu. Terima kasih. Okey guys, jemput hadir dulu guys. Jemput hadir dulu. So nanti 1:30 nanti kita akan bergerak ke dalam lah. Sebelum tu saya akan ceritakan dululah. Saya akan ceritakan dulu di lokasi ni lah. So lokasi ni sebenarnya dah lama terbiar pada tahun 2023 sebenarnya. Dia dah terbiar lama dah. Cuma kita ni explore sajalah tempat ni, tak mention pun untuk mencari entiti bagai, tak ada. So lokasi ni Port Rare. Betul. Lokasi ni memang lokasi mewah lah ni. Lokasi terbiar VVIP Kisah dia pun saya tak nak ceritakan sangat pasal kisah benar dia, sebab takut nanti dekat titi ni dia nanti kan ada kecohan. So saya cuma bagi tahu lokasi ni adalah lokasi klub VVIP yang terbiar lah. Kalau siapa yang tahulah. So saya akan ceritakan lokasi ni. Lokasi ni adalah lokasi di mana sebuah klub rekreasi mewah 5 bintang. Okey, dia kelab yang dah lama lah sebenarnya, ada isu sebenarnya. Isu dia lah ditubuhkan sekitar Oktober 2019. Apa salah nak ni, salah ni. Tempat ni okey. Okey, okey, tempat ni pula. Okey guys, boleh tahan ni guys. Dia punya ni vibe dia pun boleh tahan. Tempat ni dia dulu kes dia ni ada cerita dia lah. Pada
bulan Januari 2021 pelaksanaan projek diorang ni sebenarnya. Tempat ni dah dibina lama sebenarnya tapi belum ada kelulusan lah. Pelaksanaan projek ni telah ditamatkan pada tahun 2021, Januari 2021 lah. So disebabkan pihak ni lah, pihak yang membangunkan ni ada kawasan ni telah memfailkan saman pada tahun 2023 dan akhirnya projek ini dibatalkan dan lokasi ini terbiar dan rosak begitu saja. Itu je lah singkatan daripada cerita yang saya nak sampaikan ni. So nanti yang sepenuhnya tu saya akan kongsikan pada semua di dalam YouTube nanti. Saya akan masukkan dekat dalam description lah. Description tu nanti korang boleh baca lah kat dalam tu kisah dia yang sebenar dekat lokasi ni. So untuk kisah seram dekat lokasi ni sebenarnya macam biasalah, kalau macam orang kata apa, explore malam ni, explorer ataupun paranormal malam, dia akan mengesahkan kawasan ni memang keras lah. Saya pun memang ada rasa juga vibe-vibe dia ni kan, on off gitulah, macam biasalah. Kat mana-mana tempat pun dia macam tu juga vibe dia. Dan esok jangan lupa datang beli nasi lemak. Tak ada hal lah. InsyaAllah. Aku sebab orang kata apa, tengah kering juga ni sebenarnya. Ceritanya ni aku cakap terang-terang lah. InsyaAllah Zal. InsyaAllah. Ada masa nanti aku akan singgah. Terima kasih jemput masuk. Terima kasih. So inilah lokasi dia ni saya nak ceritakan tu lah. Lokasi dia pun banyak dekat area-area belah-belah, kawasan belah dalam ni pun banyak yang dah terbiar. Pul. Dia banyak jugalah cerita-cerita dia dekat dalam ni yang dia dah terbiar lama lah kat dalam ni. So in case kalau kita nak ceritakan balik ni sebuah lokasi clubhouse di mana agak VIP, di mana orang dia boleh tahan guys. Okay guys, jemput dulu guys. Jemput dulu. Tak adalah baru sangat. So masuk Januari 2021 pelaksanaan projek ni dia ditangguhkan lah. Ditangguh. So saya bersama sahabat saya lah, Saifullah Jemat lah. Saifullah Jemat lah, balik pada cerita tadi. Ajis masih buat job lagi ke Ajis? So kalau kita explore tempat ni boleh tahan boleh tahan lah lokasi ni kalau kita explore. Besar tempat ni. So puas hatilah untuk buat explore malam ni, insyaAllah. Malam ni consider bagi saya episod 1 lah. Episod cinta ini. Episod cinta ini bagaikan sebuah memori. So guys, dia pun cantik juga tempat ni. Dia di kawasan atas bukit Dia kawasan atas bukit. So kita borak-borak guys. Takkan menarik lah. Saya nak tanya, korang tanyalah. So guys, tanya guys, nak tanya apa-apa guys, tanya. Tanya. Saya kalau korang tak tanya pun nak borak-borak santai masuk mati kutu juga nak jawab kan. Sebab tak ada jawapan. tak ada soalan. Dekat jalan tu memang saya dah kurang nak. So untuk eksplorasi saya ni sebenarnya tak ada untuk seru-seru tak ada, cuma hanya sekadar kita explore ke lokasi-lokasi yang dah lama ditinggalkan. Bang nak tanya, dah explore ke belum? Baru nak mula, baru nak on. Rafa Rahman, hai sayang. Hai Adinda. Salam kat dia. Ni abang Saifullah Jemat kirim salam ni. Nanti dah tahu lokasi ni boleh lah datang sini. Rafa. Nanti aku boleh masuk live kau tiba-tiba bang bila nak collab. Astagfirullahalazim. Aduh. Ini pun tak plan awal kan. Tiba-tiba je. Terus kita on je ni. Kan? Dia macam tu je terus on dia. Kirim salam balik kat abang Saifullah, insya-Allah. Pul, kirim salam pul. Dia ada dekat dia. Nanti jam-jam lah dia punya ni live dia. Duta Vista. Baru tadi jumpa dia sekejap. Tadi jumpa Remy. Remy dengan dia punya apprentice dia kan. Anak-anak buah dia. Tu hebat juga tu, orang yang hebat juga tu. Korang boleh masuk-masuk nanti bila dia ada buat live, nanti korang boleh masuk-masuk live dia. Jumpa tadi memang kata nak datang kan, jumpa. Kebetulan kan. Kita kan otak seminit bang. Itulah tu. Kalau tak sengit. Aduh.
Seminit seminit punya otak ni. Aduh, tak apa, tak ada hal. Masing-masing lah, individu masing-masing. So guys, yang mana baru masuk? Yang tak follow saya boleh follow lah. Follow, Tap screen, share kalau dulu. boleh share, Sebab sebab nanti dalam pukul 1 lebih baru kita akan bergerak lah. So saya pun dah prepare untuk barang-barang kelengkapan explore ni. Semua simple-simple macam hari tu kita pergi ke, yang mana yang pernah follow saya pergi ke apa ni, Bangi saya betul Bangi kan. Pukul berapa nak masuk tu? Dalam pukul 1 lebih. Dalam 1 lebih insya-Allah. So kita boleh sembang-sembang dulu. Kita sembang-sembang dulu. Borak-borak dulu. Sebab ada masa 15 minit lagi sebelum kita masuk ke dalam. Betul. Okey. Standby saya sampai. Alamak, standby saya sampai tak ada. Ni saja ni fan. Aduh. So, lokasi ni pun boleh tahan sebenarnya. Diceritakan lah lokasi ni sebenarnya tahun 2003 lah dia last. Last untuk apa orang kata apa, last tempat ni untuk diduduki lah sebenarnya. Jadi dia dah terbiar lama sejak tahun last pada tahun 2023 tu last tu. Kalau nampak saya nanti buat tak tahu je. Oh yo. Okey. Kat mana tu lokasi? Dekat Duta Vista juga. Kalau Rafa pernah pergi, dia dekat belah atas sikit. Siut. Nanti Rafa tengok Abang Din buat ni. Nanti kan Rafa tahu lah kalau Rafa pernah pergi. Nak katakan dia punya cutting rumah dia tu pun cutting British rasanya ni. Cutting British betul. Dia punya cutting British, dia punya kata apa, design British. So nanti Abang Din akan ceritakan pasal dia ada benda yang mungkin isu sensitif sikit lah nak ceritakan secara live macam ni. Mungkin nanti akan live nanti, ataupun nanti Abang Din masukkan dekat dalam YouTube. Nanti Abang Din akan masukkan dekat dalam description tu cerita penuh dia lah, insyaAllah. So kisah dia Abang Din dah tahu dah sebenarnya. Kisah kat sini sebenarnya kisah dia agak panjang jugalah kisah dia. Tapi mengikuti untuk kisah seram kat sini memang tak ada. Tempat ni dah lama, cerita seram tak ada apa pun. dah lama terbiar. Dengan cerita seram tu, Sekejap guys, ada benda macam ada benda bunyi lah kat sana. Pen ada kan? Kejap guys. Tak tahu ini binatang ke apa ni. Kejap. Takut binatang. Dia main kat semai. Cepatlah dia nak tengok hantu ni. Hantu tak ada babe. Kita orang just untuk apa orang panggil explore saja. So kalau ada tu pun kira bonus lah. Ini ini member Sentul ni. Dia jual nasi lemak ni. Korang boleh support ni Rizal Raiman ni. Dia punya masakan dia. Saya pernah rasa, saya favourite saya makan mihun. Favourite saya. Lemak memang sesedap, mantap, padu. Mihun dia memang favourite saya lah. Sebab dulu mak dia jaga kan. Mak jaga Rizal. Memang besar gila. So memang masakan dia memang sedap. Setiap pagi Zal, aku datang dulu waktu sebelum kau ada kot, ada jaga kat bawah tu kot. Rasanya mungkin berselang-selang hari kot tak jumpa kau masa tu mungkin. Tapi aku rajin jugalah datang. Mak okey lah macam tu. Sekarang kau take over. Betul. Guys, boleh datang guys dekat Bandar Baru Sentul. Kalau Rizal Raiman ni dia buat live, dia akan pinkan lokasi. Korang boleh datang. Dekat situ jugalah kawasan, di mana kawasan rumah saya dia berdekatan. Saya blok belakang, dia blok depan masjid. So dia meniaga tu dekat sebelah UTC. Nanti korang boleh tengok setiap pagi, korang boleh datanglah kat tempat dia. Memang beratur. Dulu waktu mak dia meniaga kat situ, orang punya beratur. Ya Allah. Terima kasih pada yang bagi gift. Terima kasih. Orang beratur memang no comment be. Memang kata apa, luar biasa lah, luar biasa.
Sebab masakan orang lama ni, dia dengan orang baru ni masakan dia amat berbeza. Rasa dia tu pun kita boleh rasa macam mana kita rasa masakan lama dulu, mak-mak kita, nenek-nenek kita dulu kan, masak kat kampung. Tu yang kata apa, boleh lah rasa sampai sekarang tu, dapat lah feel dia tu. Betul. Tapi guys, kalau kau rasa, so ini lokasi dia, kita orang pen sekejap lah. Nanti dia agak menarik kita orang akan tunjukkan lah. So buat masa sekarang ni, tunjukkan macam ni dulu lah. So korang boleh lompat-lompat ni tu untuk dekat live Saifullah Jemaat ni. So korang kalau terima kasih Rafa, terima kasih Rafa. longgar pula. So saya tunggu SS start. Pukul 1 nanti baru kita gerak. Buat masa ni kita sembang-sembang dulu. So dia punya ada impact bunyi-bunyi tu memang dah ada lah kat semak-semak ni, memang dah ada. Layankan. Assalamualaikum Khairul Jambia. Salam hadir. Sekejap guys. Mana Salam hadir yang baru masuk. Salam hadir. Okay guys, kita borak-borak dulu guys. Kita salam kenalan dulu guys. Mana yang ada baru masuk ni, salam hadir. Terima kasih mana yang bagi-bagi gift, yang tapping. Salam hadir. Nanti dalam pukul 1 lebih kita akan bergerak. So korang nak tanya apa, tanya. Nak tanya apa, tanya. Boleh je tanya. So kita borak-borak santai dulu sebelum kita masuk. So untuk pada sesiapa yang tahu tempat ni, cakap lah. Tak ya kan, lupa pula. Tempat ni pun mana? berdua je ke? Berdua je. Sebenarnya kalau ikutkan kita orang berempat. Yang seorang lagi tu dia ada hal family. Yang seorang tadi tu dia dah buat dekat Duta Vista. Dia dengan anak buah dia daripada Ampang. Dia bawa anak buah dia untuk merasai suasana malam. So apprentice lah untuk yang terbaru. Orang yang terbaru untuk belajar situasi. Man is man. Abang nak cari pasal dengan hantu ke? Yena. Cari pasal dengan hantu. Tak ada, ni kita orang buat explore sahaja. Tak ada cari pasal pun dengan hantu. Tak ada cari pasal. Dan kita orang bukan mencari dia. Kalau siapa yang pernah tengok saya punya YouTube sebelum ni, daripada bawah sampai ke atas, akan tahulah cerita perjalanan saya macam mana. So saya bukan mencari Ini satu kawasan. Ya betul, tapi kita ambil yang tengah dulu. Siapa? Tengah ni cantik Remy. Dia tahu Dia dah. Lantai dah buka dah, lantai. Kena terkejun kat bawah Siap. Salah agak tu. Ada macam benda yang menarik lah guys. Ni yang tengah Macam ada benda yang menarik lah sebelah sana. Ni yang tengah. Daripada tadi ada orang bunyi. Ada benda bunyi tak tahulah binatang ke apa. Menarik ke tempat ni. Bagi aku lah. So nanti kita boleh explore Remy. Ni yang tengah yang aku cakap okay. Kiranya dia memang dah pernah masuk Maksudnya kau pernah masuk kat sini. Dia pernah masuk banyak kali maknanya dia tahulah. Okay, salam saya dengan Cik Punti. InsyaAllah kalau dapat bonus. bonus dapat dia kan. Kita tengok kalau betul dia ni kan, melekat kat atas tu, kejar dia kan. Tengok macam mana. Waalaikumsalam. Jumpa hantu, kawan baik-baik je. Tak mau bergaduh. Siut dia. Tahu sangat pok ni. Tahu dah tahulah. Kalau dah tahu okey lah tu. So kisah dia nanti saya akan kongsikan lah guys. Kisah dia nanti saya akan kongsikan lokasi ni. Sebab mungkin ada yang belum tahu lagi lokasi dia.
So lokasi ni memang yang mana baru masuk ni tolonglah Kelab VVIP guys. dan kisah dia nanti saya akan ceritakan yang di mana dalam belum YouTube. Mungkin saya akan buat episod kedua ke. So tempat ni banyak guys. Banyak kawasan yang terbiar. So untuk saya sekarang ni sebenarnya bukan untuk mencari Saya bukan untuk mencari entiti sekarang. Saya lebih kepada explore ke kawasan-kawasan yang telah lama terbiar. Yang kawasan-kawasan yang lama telah ditinggalkan orang Masuk dia kat situ kawasan yang dah abandoned dah. Buat dengan abang kau ni ni. Abang sayang kau ni ni. Siapa? Ni, Rafa. Oh Rafa. Aku suruh dia jam sana tadi. Awak ni. Aduh. Alang-alang pergi singgah sekolah Arab. Itulah sekolah Arab. Tapi sekolah Arab tu dah ni apa nak cakap, sekolah Arab tu dia dah ni terlalu semak babe. Sekolah Arab tu dah terlalu semak. Memang kata apa, dulu tak macam tu. Dulu selepas roboh tu dia tak naik semak macam tu. Sebenarnya lah agak risiko sikit lah sebab saya bawa ni Saifullah Jemaat. So nanti in case lah, insyaAllah next time lah. Sebab kita tak tahu. Sebab dulu saya pernah jumpa dia bertenggek dekat atas pelepah sawit. Pelepah sawit ke pelepah kelapa gitu. Dia bertenggek kat atas tu. Ulas sawa. Ulas sawa peranan dia akan bermain di atas pokok, atas dahan. Tapi kalau ular-ular yang berbisa ni dia akan main dekat semak-semak dengan daun-daun kering, pokok-pokok yang dah lama reput. Dia akan duduk bawah tu. Last pergi pun blok atas dah tak boleh naik sebab runtuh. Memang dah runtuh lah kawasan tu. Kawasan tu memang dah ni dah kata apa, dah roboh lah tu. So in case lah, kawasan ni sebenarnya kawasan baru untuk saya lah. Sebab sebelum ni guys, sebelum ni saya tak tahu tempat ni. Yang saya tahu dekat Duta Vista je. Sebab Duta Vista je. Sebab apa saya tak tahu? Sebab saya banyak main dekat kawasan luar. Waktu bersama dengan Abang Zam dulu bersama dengan Abang Zam dulu, bersama dengan Keon. Saya banyak main tempat yang memang keras, memang topnya tempat lah. Sebab tu kawasan-kawasan yang macam ni saya tak tahu. Cuma kalau macam Duta Vista, lepas tu ada lagi apa, satu kawasan dekat Jalan Semantan dulu kan, Banglo Daniel, tu kawasan-kawasan tu je. So ini baru pertama kali lah saya, Saifullah Jemaat, Remy mungkin dah tahu dah tempat ni, dah pernah masuk. Lagi seorang tu Ki Adam dia ada hal keluarga, so dia tak dapat nak sertai lah kita orang ni. So insyaAllah mungkin next time dia akan sertai insyaAllah. Banglo Daniel tak boleh masuk dah kan. Betul, Banglo Daniel tak boleh masuk. Dia dah ada orang beli. Sebelah tu Banglo Penanggal tu. Saya pun tak pernah masuk lagi Banglo Penanggal. Dulu cerita dia masa saya masuk Banglo Daniel tu, sebelah tu dulu dengan member Din rasa ingatkan ada orang sebelah tu. Lama. Pasal dulu tak ada pecah macam tu tau, tak ada teruk macam tu. So bila kita orang main dekat dalam Banglo Daniel waktu tu, kita orang buat live waktu tu kat dalam. So kita orang ingatkan sebelahnya ada orang rumah tu. Selepas daripada tu baru saya dapat tahu, sebelah tu dah tak ada orang lah, dah tak ada lah, maknanya dia orang dah keluar. Siapa ni? Assalamualaikum host and semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hadir Hazila. Salam hadir. Salam hadir. Saya bersama Saifullah Jemaat, abang kepada Remy abang kandung betul lah. Aku buka ni, patutlah. Banyak nama kat situ. Banglo Daniel Penanggal, Datuk Cina, Datuk David Tioh, Banglo Sihir, betul. Macam-macam nama kan. Guys, yang baru masuk tu boleh lah kan masuk. Salam-salam kenal dulu sebelum kita bergerak. Ni pun dah nak pukul 1 dah ni, kan 12.58 dah. So nanti kita akan bergerak lah insyaAllah. So dalam equipment saya dah ada letakkan satu benda yang baru lah bagi saya ni untuk equipment saya. So in case nanti kalau nak point dekat sesuatu benda ataupun sesuatu penampakan ke ataupun sesuatu yang bergerak-gerak ke, yang meragukan ke, saya akan point ikut ni lah, laser ni. So senang, korang akan tengok macam tu je.
So diorang kata mana Din. Tu nampak tu. Saya tak adalah tunjuk pakai jari lagi. Kan. So in case pakai ni je nanti senang. InsyaAllah. So nanti korang lebih mudah untuk melihat lah. Dan saya lekatkan pada gimbal saya lah. So senang untuk bergerak nanti, InsyaAllah. Walhal backstory tak tahu sahih ke tidak. Kadang pelik macam mana boleh dapat nama tu, kan. Tu ceritanya tu. Kadang-kadang ada tokok tambah je sebab cerita kan, sebab nak menceritakan kisah tu. Itulah dulu punya cerita lah. Biasalah tu. Guys, jemput hadir guys. Yang mana yang dekat luar tu masuk lah. Jangan segan-segan, boleh sembang-sembang. Satu lebih kan kita gerak. Ni pun dah pukul 1 dah ni. So saya akan pen balik dekat muka saya untuk buat persediaan. So hari tu siapa yang pernah tengok saya punya live dekat Cybertel, dua perkara yang menakjubkan kat situ yang saya alami bersama Saifullah Jemaat, iaitu pertama yang kebiasaannya lah untuk paranormal dan explorer pernah merasai adalah salah satunya bau wangi. Bau wangi tu melekat kat hidung saya. Saifullah Jemaat dia dekat belakang saya, dekat sebelah saya, dia cuma dapat bau sikit je. Padahal benda tu kat depan saya ni dah melekat tu. Waktu saya tegur, ini ada kawasan buluh ni, pokok buluh, saya tegur macam tu kan. Apa ni? Sebab walhal backstory, sebab nak glamour, itulah tu. Kebanyakannya lah macam tu. Tapi tak apalah, biarlah. Tu cerita lama. So waktu kejadian kedua dekat lokasi Cybertel tu, sebenarnya Cybertel tu banyak cerita lah. Saya pun pernah mengalami dia dan banyak penampakannya dekat sana kan. Dan saya pernah tegur waktu dalam live Mr. Zam Extreme Ghost Hunters. Kalau siapa-siapa ingat lah dalam tu, waktu tu dia tengah live, dia tengah pen video dia tu ke bahagian muka dia, sisi dia. Kebetulan waktu tu saya kata, Abang Zam, cuba Abang Zam pen dekat atas pokok tu. Sebab saya tengok waktu tu kan, saya perhatikan pokok tu macam nampak macam menarik kan? Macam menarik lah. Saya macam rasa macam menarik lah, ada benda sesuatu menarik lah kat situ. Saya suruh dia pen. Saya cakap kat dalam live waktu tu, tengah-tengah sambil borak waktu tu, Abang Zam tengah borak-borak waktu tu dengan Jaimah Hazril waktu tu. Tengah borak-borak waktu tu, saya hadiahkan dorang ni, apa orang panggil tu, tanjak. Untuk Jaimah Hazril saya bagi hadiah waktu tu. Waktu tu duit ada. Waktu tu senang waktu tu kan. Duit gaji boleh lah tahan waktu tu. So saya hadiahkan lah. Mana yang ada ni saya ibarat macam saya, orang kata apa, sedekah jariah untuk apa yang ni lah, untuk bagikan hadiah lah macam tu. So guru White Rabbit. So cerita dia, Syah pun ada ni, Syah MPT. Dia boleh tengok Syah MPT dia kalau dia nampak daripada luar ni. So cerita dia, waktu saya tegur Abang Zam tu, Abang Zam cakap, tengok dekat atas pokok. Dia macam pelik lah. Saya tegur macam tu dekat dalam live dia. Jadi waktu dia nak pen ke pokok tu, ada nampak benda lalu. Benda tu panjang, warna putih tu panjang. Terkejut semua yang live kat dalam tu, yang ada dekat dalam tu. Fan-fan dia terkejut tengok. Betul lah kan. Din suruh cakap, tengok situ betul lah cakap man. Itulah rasa macam tu yang bagi tahu dekat dalam live dia tu waktu tu. Memang rasa macam ada something. Tapi saya agak-agak gitulah. Tapi memang ada rasa macam menarik lah kat situ kan. Menarik sebab nampak dia, nampak pokok tu menarik. Salah satu dia. Lepas tu adalah yang saya nampak lah kat situ lah. Nak cerita dengan korang mungkin takut nanti korang tak faham kan. Tapi itulah dia yang situasi yang saya alami lah. So 1:31 minit lah. Itulah sedikit yang saya nak ceritakan. Lepas tu yang waktu saya pergi ke situ, waktu saya dengan Saifullah Jemaat ni, ke lokasi tasik tu, tasik buatan Cybertel tu, saya pergi ke situ. Waktu kita orang baru sampai, kita orang turun kat situ. Siapa tengok, kalau ada tengok lah, siapa yang tengok lah, kami didatangi lebah madu tau.
Lebah madu tu macam segerombol macam tu kan dia serang. Tapi bila saya ceritakan balik untuk kisah-kisah apa yang saya lalui, pengalaman siapa yang saya lalui, itu adalah sebuah pengalaman yang kata pun luar biasa lah. Sebenarnya ada Allah SWT nak bagi tahu sesuatu lah kat situ. Mungkin untuk kita orang beredar secepat mungkin. Mungkin ada sesuatu perkara yang mungkin lebih besar akan berlaku, tapi Allah ni dia bantu kita kan? Untuk kita beredar segera ke lokasi tu. Mungkin ada asbab. Lebah madu tu guys, kalau nak ikutkan, saya pernah rasa waktu dia sengat saya dekat ujung ibu kaki saya. Waktu tu saya ingat lagi, saya dekat Teluk Ramunia Pengerang, JB. Waktu tu saya latihan industri kat sana. Teluk Ramunia JB waktu tu saya latihan industri kat sana. Abang Irham Autos kau tak silap. Latihan industri waktu tu kat situ. Saya nak turun mandi pagi tu, nak turun-turun, tiba-tiba lebah madu tu dah sangat kat kaki. Kau bengkak kaki. Lepas tu menggaru dia punya gatal dia. Kerry. Siapa Kerry ni? Mana kau ni? Siapa ni Kerry? Alamak, siapa ni? Jemput lah masuk. Dekat area Duta Vista ni. Allah dah pakai tudung. Alhamdulillah, hidayah tu benar betul. Dah berhijab kita ni rupanya. Kerry takkan tak kenal. Aku ni bukan apa sebenarnya kan. Kawan-kawan lama ni, kadang-kadang kita lupa siapa sebab dah lama tak sapa-sapa. Lepas tu nama pun kadang-kadang confuse kan. Bukan tak nak kenal, bukan tak nak tegur kan. Kalau kata sombong tu memang tak ada lah. Saya ni dia agak pelupa saya sikit kalau nak tahu. Kau seorang ke dia? Tak, dengan ni abang kepada Remy Saifullah Jemat. Sekiranya dia explorer terbaru lah dalam dunia media. Tapi dia sebenarnya sebelum dia masuk dunia explorer untuk follow kita orang ni, untuk mengikuti perkembangan explore ni, sebenarnya dia dah pernah merasai suasana dan pernah mengalaminya situasi tu. Korang nanti boleh jam-jam dia punya live dia. Saya pun kadang lupa bang, dulu saya main bola dengan Cristiano Ronaldo. Ya betul, saya setuju. Abang dulu dengan David Beckham. David Beckham tu lama lah kenal abang kan. Cerita dia, dulu kita orang makan Maggi sama-sama kan. Itulah. Nampak sangat menipu. Aduh, kalau dengan Rafa ni memang berdekah je. Ke David Copperfield. Dah gerak dah? Okey, jom. Bismillah. Okey guys, kita terus bergerak. Cepatlah masuk. Samalah sayang. Okey. Jom. Bismillah. So guys, saya akan pankan ke depan. Lampu tak buka pula. Saya akan pankan ke depan kejap. Okey, itu dia. Alah, nak gerak mana? Nak terus ke lokasi lah kat dalam ni. Kita tengok macam mana. So guys, korang tengok nanti saya explore dalam ni. Korang akan tengok betapa cantiknya lokasi ini. Assalamualaikum Din Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Brother Syarif. How? Salam hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jemput hadir. Okay guys, saya bersama dengan Saifullah Jemat akan eksplorasi ke kawasan ini bersama. Macam mana bag ni? Okay. So saya akan buka untuk flash record saya. Bismillah. So nanti korang boleh tengok lah, saya akan masukkan dua video salah satunya adalah off record dan salah satunya adalah live. So korang boleh tengok nantilah dua-dua. Bismillah. Okey.
Okay, let's go on. Bismillah. Okay, tak ada barang tinggal. Ngam. Okay guys, kita orang akan bergerak ke satu lokasi ni dulu. Okay, ni view dia. Orang tengok view dia. Nampak? Ini VIP ni dan saya tak boleh nak mention buat masa sekarang ni sebab ada isu dia. So lokasi ni memang dah lama terbiar dan kita orang bukan nak cari hantu kat sini, cuma sekadar explore sahaja. Cantik rumah, itulah tu. Betul brother. Rumah cantik brother. Kan? Opong weh. Weh, bawah dia. Oh, dia dah keluar kan. Patutlah ada orang cakap lantai dia dah tak ada. Lantai dah tak ada guys. Lantai dah tak ada. Dalam letak ni. Kita tengok kejap. Dah ke bawah ha. Dah ke bawah. Lantai dia dah hilang lah, betul. Ini salah step, so kita pijak benda-benda yang tajam ni susah agak ni. Maknanya kita main dekat area luar je lah. Puasa lah guys, kita main luar. Memang kita ingat nak masuk tapi alamak tengok. Kalau dah jadi macam ni. Rumah memang cantik. Mana sini? Mana? Kita tengok keliling rumah ni dulu. Bismillah. Bismillah. Kawasan-kawasan ni. Pasang rumah-rumah lama ni. Ini kalau boleh masuk dalam ni cantik ni. Kita boleh masuk dalam ni kan. Kita boleh survey ke bilik sebab dia punya pattern ni pattern British punya pattern So kita boleh tawaf lah pun. Kalau dah lantai macam ni kita boleh tawaf lah cerita dia. Jabatan Waalaikumsalam. Jabatan apa ni? Tarik guys kan. Cantik kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni kalau mana ada setengah-setengah yang boleh masuk ni, boleh lah mungkin masuk kan. Tapi setakat tu je lah yang kita boleh masuk. Yang ni boleh jalan. Ni boleh jalan. Tapi aku rasa dia tak besar ni. Ya. Boleh, tu ada tu boleh. Bahaya dia. Takut dia terperosok naya tu. Yang itu lantai apa? Lantai papan ke apa? Kita test dulu guys Kita cuba. Bismillah. Dengan dia. Boleh. Lantai ni. Sini je lah yang boleh. Ini semua barang-barang file ni. File-file yang dah lama terbiar. Boleh pun? Dia rompong kat belah depan. Sebab saya sebenarnya suka tengok pattern-pattern macam ni. Rumah-rumah lama. Cantik je. Cantik dia macam tu. Memang orang kata apa, pattern lama. Pintu pun macam pintu cowboy punya pintu. Cuba try buka pun. Nampak? Alamak. Cowboy. Itu dari situ kat depan sana. Yang ada file-file ni kita tak nak mention lah. File-file apa. Maaf lah, tak banyak yang kita boleh explore sini. Kawasan ni pun kecil. Yang ada batu ni lah kita boleh jalan. So, nak masuk kat dalam. Sorry. Kita buka. Ulet Bismillah. Saya ni kalau selagi ada rumah kosong tadi tu saya juga memang suka masuk. Walaupun kawasan tu kawasan hutan. Sebab tak tahu lah memang minat tengok explore, bahagian explore.
kawasan belakang ni guys. Ada tempat air, tempat basuh kaki apa semua. So rumah dia memang cantik, tapi sayang tak diiktiraf. Mungkin kita tahu, kalau kita tahu, rakyat mesti tahu punya tentang apa isu ni kan. Tempat ni tak diiktiraf atas sebab apa kita tahu. Rakyat mesti tahu. So saya boleh pen lah kat atas ni, tengok. Besar Club VVIP 5 star. Ni tempat apa ni? Bilik air dia. Yalah. So kawasan ni dia berdekatan dengan rumah sebelah Ni bahagian bawah. Guys, terima kasih yang mana yang baru masuk. Salam hadir. Club VVIP Jadi saya ada sertakan dengan GoPro saya, GoPro offline record. So nanti untuk kepuasan, kalau tengok live saya ni banyak bergoyang, korang boleh tengok nanti untuk bahagian GoPro pula offline record. Ataupun video ulangan. Dengan api ni pun ada juga Sultan Johor. Sekejap saya ambil gambar. Tu nampak lah Sultan Johor. Kalau buat diraja macam ni, patut ni kena letak dekat atas. Tak boleh. Siapa? Sultan Johor. Allah. Tengok yang lama ke yang baru? Lama ni. Ni yang baru. Yang baru, tapi maksud aku dia punya ni lah, frame ni lama dah. Sultan Ismail. Sultan Ismail. Sekejap. Nak letakkan gambar dekat lokasi yang sepatutnya lah. Dia sepatutnya kena duduk kat atas, menghormati. Pasal saya pun orang Johor. Tak kisah pun lah mana-mana yang kita kenal lah kan. So kita menghormati lah gambar diorang. Macam mana? Kita nak ke sebelah sana atau seberang? Kita sebelah sana. Tadi dia. Ui, paip siut. Lain macam. Ini burung. Korang boleh tengok.
Salam kat mana tu? Dia dekat lokasi berdekatan dengan Duta Vista. So nanti lokasi ni saya akan ceritakan selepas saya masukkan dekat YouTube. Saya akan masukkan detail lah. Macam mana? Simpul? Tak ada. Tengok guys, cantik kan? VIP guys. Tempat ni dah macam istana tu. Wah, kan pattern dia. Cantik kan? Besar macam istana lama ataupun rumah istana singgah pun nak cakap. Cantik. Mantap Din. Mr. Siput. Aduh. So ini sahabat explore saya lah, Saifullah Jimat. Korang boleh masuk live dia nanti. Boleh jam-jam. Pun rumpung tak? Betul lah, siapa tu kata lantai dah tak ada. Sayang Sayang. 1000 kali sayang. Ini kayu mahal ni. Saja explore kawasan-kawasan yang lama terbiar. Itulah seorang explore. Dia bukan hanya berjalan malam, akan tetapi menikmati suasana malam. Di samping kalau Allah nak bagi bonus, kalau ada dia tu capture, adalah tu saya akan kongsikan. Kalau ada lah, tak mention pun dia keluar. Sebenarnya dia ada je kat mana-mana tempat yang terbiar macam ni, tapi tak mention dia. So saya lebih kepada explore sahaja. Tiada seru-seru, tiada. On offline record saya di YouTube. Terima kasih guys, mana yang follow, terima kasih. Ada cabin Ada cabin apa pula? Cabin. Ni apa ni tu. Kalau kita tengok kawasan yang rumput ni, ada orang jagalah. So maknanya tempat ni mungkin masih lagi ada orang mesin rumput, mungkin ada lah. Betul. Pokok trim. Pokok trim ni. So kita boleh tahu. Kai seorang je. Kai mana? Kau tak ajak aku pun Din. Korang layan je dulu, layan je. Ni tak ada pintu cowboy. Ni tak dia. Kita boleh tengok. Ni dapur dia. Tengok tiling dia. Cantik pun. Secantik tiling nampak. So kita hanya explore saja guys. Lama. Last 2023. Korang bayangkan. Dan tempat ni tak diiktiraf dah lepas tu. Ni apa ni? Bismillah. Rumah peninggalan lama. Sebab pattern ni memang pattern lama pun. Kalau kau tengok pun, lokasi dia pun, pattern rumah ni pattern British design. Cantik tu. Ni kalau buat balik memang cantik. Untuk orang datang tengok kan. Lepas tu dia ada letak barang-barang sejarah. Memang menarik lah kalau dia aktifkan balik. Tapi kalau dah macam ni, tak tahulah
Berapa ribu, puluh ribu pula nak buat kan. Bukan sebiji. Dia dendam utuh clubhouse. Ya. Belakang ni ada kabin guys. Kabin. Saya tadi tertarik nak tengok kabin ni. Ni aku tak tahu ni bilik air rasanya. Ini pokok bimbing bulu. Bimbing bulu. Kawasan belakang. Ni kabin Tengok kabin dia. Tak tahu ni kabin simpan apa tak tahu. Kabin dia betul-betul atas kepala saya. Dia punya ketinggian dia. Menarik banget kabin ni. Steel dia boleh tahan ni. Ini kalau diusahakan balik buat untuk simpan barang ke apa-apa kan cantik. Jaga lubang. Aku pun hampir tadi nak termasuk. Dia lah. IC tukar surat tu. Ayo sih tukar surat Tu lah. Mungkin kot. Sebab dia kecil-kecil kan. Aku bajet tadi mula tadi dapur. Dia lah betul lah staff punya tempat ni. Pekerja dia kat sini. Ghostbusters Siap tu Ghostbusters. Spek dah tukar pun. Spek ni bukan spek cuma mata Aku punya spek untuk eksplorasi sekarang ni dah tak ada macam dulu lah. Nak cari-cari hantu ni tak ada lah. Dia kalau ada lah, tak ada sudah. Kita pun tak mencari dia. Sebab dia ada je kalau nak tunjuk. Nak ada nampak dia tu ada je kalau nak ni kan. Tapi kita bukan dah macam dulu. Kita pun makin lama dah tua, berumur. Tak ada. Ada. Ni macam garaj ni. Macam bentuk garaj. Jaga boleh? Macam garaj ni. Masih ada lagi. Boleh je dapat detect on off. Masih ada lagi. Jika masih ada amal, insya-Allah EMF pada manusia ni boleh detect dia rasa tu kan. Ai dia macam ni. Mungkin bilik staff dia lah. Balang lama simpan duit shilling. Okay guys, saya beritahu untuk seorang explore ataupun paranormal, korang dilarang untuk mengambil barang-barang macam ni bawa balik. Walaupun barang-barang tu barang-barang lama, barang-barang rare, tidak dibiasakan benda-benda macam tu, janganlah. Itu adab seorang explore lah. Disiplin seorang explore. So, korang tak boleh nampak je benda tu, ya aku nak ni bawa balik lah, tak boleh. Biarkan kat situ je. Pasal kita bukan datang tempat orang kita nak ambil barang. Benda-benda macam tu tak elok lah kalau untuk seorang explore ataupun paranormal. Ni sambil kita explore, sambil siapkan bagi tahu lah penerangan tentang adab.
Kan, jangan ambil barang-barang. Walaupun barang tu rasa barang tu berharga, walaupun ada tinggal duit 100 pun dekat situ, janganlah usik. Janganlah ambil, biar je. Kita tengok ni. Bag. Banyak sepak, bag laptop. Okay, jom kita ke next location. Kita ke bawah lah, Bul. Jom. Kita jalan kaki. Bawah ni, tempat yang first kita masuk. Yang bawah yang kita masuk last tadi tu. Okay, kita ke satu lagi lokasi. Boleh. Tak apa. So korang tengok kalau saya view kan kat sini, tengok. Saya pen kan kat sini, tengok. Cantik tak? Cantik guys. Ijai. Tengok je aku. Tengok aja tahu ada hantu. Ya. Lokasi ni. Tak tidur lagi. Ijai first time Ijai masuk live aku. Ijai terbaik Ijai. I love you Ijai. Ada lubang. So nanti kalau korang-korang ni nak buat explore, buat lah kan. Belajarlah buat explore sambil santai untuk korang punya exercise malam, keluar peluh kan. Buatlah macam aku buat ni. Tapi jangan cari hantu kan. Cari hantu buat apa? Benda-benda macam ni sebenarnya dia kalau nak bagi dia kena ada je. Tak payah cari dia. Jaga dia lubang. Tu. 3 lubang 3. Dia kat mana bro? Jumpa. Jangan lagi minta nombor. Siut je. Aduh. Kat mana je? Kalau jumpa jangan minta nombor kata dia. Kat mana je? Ni dekat atas Duta Vista, kat jalan Ledang. Di kawasan Duta Vista. Jalan Ledang. So kita akan mara ke hadapan. Wih, kabus ke? Boleh? Kabus. Sudah kabus. Bismillah. Okay guys. Mana Rafa ni? Rafa? Rafa. Ni baru betul jalan malam. Kau orang boleh ikut Rafa tu nanti. Dia seorang explore yang kelakar. Dia humor, seorang humor tu. Live dia kelakar. KL lah sebenarnya. Dekat lah juga dengan KL. Ya. Pasal KL. Menarik je pagi jalan kat sini macam ni kan. Segar je pernafasan. At least tempat Rafa pergi tu orang boleh jogging. Ini kalau jogging siang pun pergi 2 kali. Betul. Aduh. Ni kita explore tu. So korang boleh tengok lokasi dia. Tengok. Tempat yang lama tinggalkan kan. So kita akan ke lokasi yang seterusnya. Sebab rumah ni dia dah rompong. So tersiput. kita tak boleh nak masuk. Entahlah orang tua-tua lama juga tak nampak dia. Lain macam aura dia. Miah. Okay, rumah apa? Actually ini adalah clubhouse. Clubhouse yang terbiar. Ini besar guys, tengok guys. Ini yang paling besar dia. Rasa aku lah. Ni yang paling besar lah ni. Belah belakang ni. Sebab kalau nak ikut yang depan ni kan, tak berapa sangat. Muhammad Saifullah. Kenapa Saifullah pula ni? Siapa tu? Tak apa. Kembar tak apa. Kat area mana ni? Duta Vista. Tempat apa ni Din? Tempat lokasi dah lama terbiar. Lokasi ni VIP nya lokasi ni. Jai. Lokasi dah terbiar lama ni. Bertahun dah ni. Alamak budak Sentul. Ni ramai budak Sentul dalam ni. Kalau korang nak tahu. Rizal, Zal. Ramai budak Sentul dalam ni Zal. Ijai Saidin. Lagi siapa? Kita tengok ni. So korang bersilaturahim dululah ya. Sebab aku nak tengok kawasan ni dulu. So korang boleh borak-borak dalam tu. Bawah ni apa tak tahu.
bukan kita Hmm? hal ni kita punya nyala lah. Macam mana pun? Bukan kita ni. Ada benda lah bunyi kat belakang. Kita ada lalu sini kan? Belum. Bukit ni. Belum. Curang tak? Tu lah. Jalan Tak tahu ni mana tak tahu. tak apalah lalu. Ha. Assalamualaikum. Saya budak Kuantan, Cherry. Waalaikumsalam. Salam hadir. Saya budak KL. Betul. Lahir di Johor. Malam lah. Betul. Anak kelahiran Jati Johor. Tapi membesar di Kuala Lumpur. Tak masuk dalam Duta Vista ke? Dah masuk dah itu. Nanti awak boleh tengok saya punya ni. Saya punya offline record dekat YouTube Din Explorer juga. Kat situ korang boleh tengok lah eksplorasi saya daripada mula bawah sampai ke atas. Ini cantik juga ni, weh. Pokok dia, korang tengok pokok dia. Baik, tempat pelubusan masyarakat. Pelubusan masyarakat terus. Ni club golf lah. Ni club ni VVIP ni jai. Ada kisah dia kat sini. Dia tempat ni dia tak lupus. Masih lagi bergiat lagi aktif. Kita boleh tengok kawasan ni lah, rumput masih dijaga. Kalau seorang explorer dia akan tahu lah, ataupun paranormal kan. Dia tengok kawasan tu dia dah tahu dah. Kalau kawasan tu dijaga ataupun tidak, walaupun rumah-rumah ni dah lama terbiar macam ni kan, kalau kita tengok lopong kan. Tapi kawasan keliling ni masih dijaga. Pasal dia di kawasan-kawasan dengan kawasan-kawasan yang VVIP senang cerita. Kawasan yang masih dijaga. Dalam dia pun simen dia dah tak ada. Jadi lopong. Dia ada building instead of building. Okey, silakan pergi dulu. Jadi kan terkucil kan put. Ni sebab daripada info tanah ni government punya. So faham lah. So lokasi ni lokasi VVIP. Aku tak boleh mentionkan terus terang kat dalam live. Takut nanti ada isu nanti. So itu biasa, perkara biasa seorang explorer dan paranormal yang pernah dihadapi. So aku akan mention selepas masuk YouTube, nanti aku akan mention cerita dia sedikit lah. Nanti korang boleh tengok lah YouTube siaran ulangan dengan rekod live saya ni. Saya akan sharekan nanti dekat YouTube. Berbulu aku tengok kau put. Berbulu sih. Bye. Guys, terima kasih yang taping guys. Terima kasih. So saya ada buat penambahan dekat saya punya equipment. So nanti kalau ada apa-apa yang pelik di hadapan saya akan pankan macam ni je. So tak payah lagi nak tunjuk-tunjuk lagi pakai tangan. Nampak kan? Ni salah satu equipment yang saya dah pasang dekat gimbal saya lah. Bukan gimbal ni, saya punya stand. So kalau nak pan nanti kan saya tunjuk macam tu je lah. So nanti senang lah untuk korang nampak kan, InsyaAllah. Kita tengok dekat dalam ni. Bismillah. Guys, nanti kalau ada lag bagi tahu lag. Tengok kawasan dia. Ni kalau boleh masuk ni okey lah kan. Tapi itulah sayang lah, papan untuk kita pijak tu dah mereput lah. Kawasan ni pun dah lama terbiar. Pokok akar terbalik lain macam Dia pokok apa lah ni? Macam pokok apa lah orang panggil ni? Pokok apa ni orang panggil ni? Bonsai? Bukan bonsai ni. Saya pun tak tahu punya pokok apa ni. Tapi nampak dia punya tu macam pokok, macam getah tak macam ni kan.
bercabang. Wih, gitu. Oh, anjing. Tak ada orang jaga garis tu. Dulu ada. Dulu ada. So mungkin sekarang ni dah lama terbiar. So kawasan ni masih lagi dijaga sebab saya nampak daripada struktur rumput dia masih dijaga. Mungkin ada orang datang dia bersih rumput, bersihkan kawasan ni daripada lalang naik tinggi. Pasal tempat ni dah terbiar lama pada tahun 2023. So nanti cerita dia saya akan sharekan dekat description saya dekat YouTube, InsyaAllah. Pokok kari, enak deh pokok kari. Pokok kari siuk je. Lebih kurang daun dia tu macam kari sikit. Aduh, tapi bukan pokok kari tu. Tengok kawasan ni. Sebab ni ada kawasan sebelah ni, ada kawasan berlampu. So, jom kita ke sebelah sana. Ke sebelah mana? Oh, yang mana? Yang besar. Oh, kita masuk situ. Kita tengok kat situ lah. Terima kasih. Okey je, boleh je. Cuma abang dia cakap kadang laju, diorang tak dapat nak tangkap. Biasalah dengan David Beckham kan. Dulu. Tengok lah. Cantik, diorang pun ada jaga ni pokok ni. Diorang trim ni. Buat cantik pokok dia. Cantik pokok dia. Ni guys, nampak. Cantik ni trim ni. Trim ni. Kau tengok nak tahu trim tak trim kau tengok. Tengok ada kawasan dia potong. Dia trim cantik. Ada orang jaga lagi. Saya dapat tangkap. Wow. Terbaik awak Rafah. Awak memang terbaik. Guys, korang boleh follow Rafah Rahman ni. Dia pun antara explore lawak explore lawak. Siapa yang pernah tengok live dia, korang akan faham lah lawak dia tahap mana. Rumah kita lebih cantik dari ni. Satu hari nanti doa je. Explore tak normal tu. Rafah tu dia explore dia tak normal. Dia ada yang explore biol. Aduh, ada yang explore kentut, hantu kentut. Aduh, kelakar. Macam tadi saya jumpa adik saya baru settle buat barang dengan dia punya apprentice. Oh, yang saya cakap besar ni guys. Ini ni. Kenapa saya cakap besar? Nampak tak rumah dia mangkuk tingkat guys. Siap mempunyai Astro lagi. Astro yang tak dapat sempat dicabut. Kenapa macam tadi aku? Ini kawasan ni kalau buat perkemahan mau cantik ni. Buat apa? Kemah santai kan. Explore santai. Saya bukan parah. Okey. Saya bukan parah. Lampu dah malam ni. Sebab faktor usia kan. Okey. Mungkin kejap lagi saya kena tukar bateri untuk E4K saya Nikon. Sebab dia dah mula malap. GoPro tak dapat nampak berapa jelas. Tukar sekarang lah. Kejap guys tukar bateri. Bateri dah low. Bateri lighting sudah low. So untuk eksplorasi
korang kena siapkan equipment sebelum korang pergi ke lokasi. Equipment tu lengkap lah, maknanya daripada segi bateri, power bank, korang kena siapkan awal-awal untuk standby in case kalau emergency ke apa, boleh cepat-cepat tukar. So benda yang mustahak lah, benda-benda macam tu. Saya tukar kejap bateri. Tengok beeping dia okey, cantik. Bismillah. Barulah terang. Barulah nampak. Tukar bateri baru. Ambil kau. Satu taman lah. Lampu stadium kan. Aduh. Jalan Ledang. Haledang. Panas. Ni rumah terakhir. Rumah terakhir yang kita masuk tadi. Yang kita masuk last tadi tu. Yang kita masuk last, bukan. Kita masuk mula-mula. Belah ujung sekali tadi kan. So disebabkan lantai tak ada tu yang kita orang keluar ni. Sebenarnya kalau tak, dua tempat tadi tu, rumah depan tu kita dah boleh explore kat situ lama lah. Sebab kita nak tengok kawasan dalam dia kan. Cantik guys. Tengok. Cantik kawasan dia. Tapi sayang lah lantai dia, ni kabel ni. Lantai dia macam tu. Sayang lah. So ini kawasan macam mana? Macam mana Bul? Tak, azan bersemasa waktu dia bagi ni. Dia bagi lompong juga dia bagi tahu, dia siap bagi tahu. Aku ingatkan lantai dia lopong biasa je. Rupanya betul lompong ke dalam ah. Guys, terima kasih yang bagi-bagi hadiah. Boleh. Ni pintu depan. Lopong lah dalam tu. Guys, terima kasih bagi-bagi hadiah, tapping. Terima kasih, mudah-mudahan seperti mana yang korang bagi, Allah bagi balik kebaikan yang macam mana korang bagi. InsyaAllah berkongsi rezeki, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Salam semua, bantu tengok titik tu bagi. Ni Syazwa. Waalaikumsalam. Tengok kawasan dia guys. Banyak motor tu. Bolehlah dari motor kosong datang sini malam. Ni Astro, ambil Astro ni ha. Masih lagi boleh pen. InsyaAllah. Ya, budak. Taklah budak sangat. Itu lagi ini kabel lah terjuntai dah ni. Agaknya ni ada yang mungkin ada yang
kaki-kaki nak narik ni. Turun. Tapi tak lepas katnya. Hmm? Dia cuba-cuba nak tarik kabel ni. Ya, ni mesti ada orang Ada lah nak ni. kabel ni. Hidup lagi ke kabel ni? Aku tak buat test drive. Tak tahu lah. Kebiasaannya mesti ada lagi kalau macam ni. Arus tinggal yang arus sikit-sikit tu lah. Tapi dia tak berbisa lah arus dia. Tengok juga berapa watt. Ni kalau macam ni untuk support rumah ni besar juga. Besar kan. Sebab dia ada apa tiang tu kan. Takut yang ada aktif lagi dia bersambung. So kena hati-hati lah. Nampak tak guys? Ni ada orang Potong menjaga. Ada orang jaga tempat ni. Okay, jom. Mungkin dia upah. Upah untuk kerja-kerja pembersihan. Yang kita tengok dalam ni. Bismillah. Oh, peta-peta lama. Oh, dia boleh sampai sana. Sekejap tengok Cantik design alam dia. Tapi sayang lantai dia. Tayar pun ada lagi. Tak tahu tu tayar kereta apa. Bilik air. Korang bayangkan kalau suasana pagi kat sini. Dia punya embun pagi dia tu. Menarik guys. Betul-betul atas bukit. Suasana macam suasana kampung. Ada jalan pusing ke? Mana dalam ni? Sana. Oh, belah sana. Tak tahu. Kalau kat tepi tu ada lah kot. Dia turun ke bawah tempat yang kita lalu depan. Itu jalan keluar. Jalan keluar. Jalan tadi. So ini staff punya bilik lah. Pekerja dia. Asrama. Ya. Asrama dia tengok lopong kat dalam. Itu boleh masuk sekejap. Jom. Jom kita masuk. Boleh masuk. Bismillah. Ni ada sampai belakang. Ni pun dah roboh. Bismillah. Korang tengok. Tak ada simen. Simen dapur belakang. Wow. Peta lama ni. Assalamualaikum. Sinki peta lama. Assalamualaikum. Bismillah. Bilik air dia. Siap ada tempat macam tempat ambil air semayang ada. Menarik lah. Okay, jom. Ni bilik apa ni boleh buka? Ni sebelah kanan ni. Cik tengok. Tolak keras. Dia kunci. Dia ada lock. Tak boleh kunci guys. Dia dah pasang. So kita boleh tengok daripada luar.
Yang ini mungkin boleh kot. Cuba tengok tu. Bilik apa? Semua tu. Itu bilik sebelah. Assalamualaikum. Itu bilik sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sini dia. Kau ada punya. So nanti video-video rakaman ni melalui daripada live saya dan offline record, saya akan teliti dulu video ni untuk saya potong bahagian-bahagian yang mana sekiranya kalau jumpa kalau jumpa bonus lah, maksud saya tu kalau ada penampakan yang luar biasa, saya akan cut video tu untuk dikongsikan bersama. So kadang-kadang dia terlepas pandang bila Hujung ni kan. ni lah. Okay guys, saya manakan korang ada kat sini. Kenapa korang selalu nampak macam daripada jauh macam pocong? Okay. Nampak tak? Nampak tak? Daun pisang, nampak putih tu kan? Kabus dah mula naik lah. Saya cerita ni untuk korang supaya korang tahu lah realiti sebenar. Yang mana nampak real lah. Itu real tak apa. Boleh matikan lampu bang? Sekejap. Okay? Nak matikan lampu? Bismillah. Sekejap Kau tengok betapa gelap lah. Gelap guys. Gelap kan? Korang tengok lah. Saya Saifullah Jemat pun saya tak nampak lah. Cahaya pula je. Aku engkau pun aku tak nampak ni. Kalau dalam kamera ni lah, tak nampak. Nampak lampu weh. Gelap guys. Tapi kalau kita orang dekat sini boleh nampak lagi lah. Pasal dia langit cerah, boleh nampak lagi jalan. Tapi kau orang lah kan. Aduh. Okay Raja. Okay ke? Okay guys. Weh, kabus naik ni. Macam lah. Sebab dah nak pagi kan. Suasana atas bukit ni rembun lah. Kabus guys. Kabus dah naik. Bila atas bukit, dia berkabus lah kan? Lampu pun tak jalan. Pokok ruah kan? Tu mau nampak bateri dah ni. Saya punya E4K saya panas hot. Tukar lampu nak tengok mana yang ngam. Tukar lampu. Baik. Ini mungkin apa? Bilik security agaknya. Assalamualaikum. Bismillah. Dia macam ni lah guys, saya nak bagi tahu. Ni Asmaul Husna. Dia seelok-eloknya kalau ayat-ayat suci ni ataupun nama-nama suci ni, dia tak perlu gantung macam ni kalau kita tak membaca tu sebab dia salah satu inilah. Kalau tampal dibaca tak apa kan, tapi kalau tampal dibiarkan macam ni tak cantik. Yang tak nampak kan.
okey. Sebenarnya dia dah berkabut sikit tau. Dah kabus. Lepak kejap lah, minum air. Haus tekak pula. Ni air ni. Ada aku ada. Aku ada. Oh, nak duduk dulu. Okey. Kejap lepak jap. Aduh. Kita lepak jap. Kita minum air guys. Oh, duduk dulu. Duduklah. Lepak dulu. Duduk. Allahu Akbar. Kita duduk dulu santai-santai dulu guys. Kalau nak ajak sembang sekejap boleh. Sekejap. Oh ya. So kita akan ke rumah yang lain tu nanti kejap lagi lah. So Kalau jalan gelap kita jalan sebab sini ada cahaya bulan. minum air sekejap. Bismillah. Pul, rokok kan kau boleh? Ya. Cantik. Kau pengen sana, kau pengen sini. Mantap. Mantap. Kau bayang Cik Amoy je lah. Apa tu? Cik Amoy. Cik Amoy. Member aku budak-budak Padang Baru Sentul ni. Lain tak ada, itu je lah dia. Terlalu pernah. Aduh. Ni okey, ni okey. Ni okey ke? Kita besar sikit. Gitu. Macam mana? Sekarang kamera blur. Ya betul. Tu nama dia saturation. Ya. Saturation ni. Saturation. Oi. Guys, sepanjang eksplorasi tadi, apa yang korang nak ceritakan dengan saya? Kita boleh berkongsi, insyaAllah. Ni okey. Baik. Tapi ni satu lampu je lah. Saya tak pasang lampu lain. Boleh? So kat belakang saya ni adalah kawasan-kawasan rumah yang sudah lama ditinggalkan iaitu kawasan-kawasan rumah VVIP, klub VVIP. Kalau itu saya terus lampu macam ni je lah. Nampak jelas. Nampak jelas. Thank you my man. Macam ni jelas. Kalau jelas okey lah. So nanti saya akan buka untuk EMF. So untuk detection gelombang So kita akan kongsikan bersama sebentar lagi, insyaAllah. Baik. Function EMF ni adalah untuk mengesan gelombang guys. Mengesan gelombang di mana di antara lampu ni kot maksudnya. darat kan dan udara. Sebab Sebab dia boleh detect gelombang. Sebab apa saya bawa? Sebab dia juga boleh detect gelombang makhluk halus. Dia boleh detect gelombang makhluk. Sebab makhluk ni dia ada keluarkan satu gelombang guys kalau korang nak tahu. Ni sebenarnya dalam Islam pun ada. Dalam penceritaan tentang dia sains lah sebenarnya. Dalam Islam pun ada. Dalam agama kita. So guys, So dia ada mengeluarkan gelombang. Santai jap. Alamak, Untuk kajian-kajian ni lah. So macam mana dengan korang punya feel, perasaan korang apabila saya bawa korang ke So guys, yang mana lokasi-lokasi yang ni? Saya nak tanya yang daripada tadi yang masuk ni. Sana okey tak? Okey ke tu? Okey ke tu? Borak sikit guys. Saya pun penat juga. Besar tempat dia. Besar. Besar tempat ni. So function EMF adalah untuk detect. Thank you for follow. Saya tunjuk lah Yang bahagian bawah ni adalah electric field di mana dia boleh mengesan gelombang elektrik. Kalau EMF ni dekat dengan alat elektronik pun dia akan boleh dapat mengesan. Yang bahagian atas ni adalah magnetic field, maknanya padang antara lokasi tanah lah ataupun dataran yang luas. Dia boleh detect untuk apa? Gelombang So yang tengah berfungsi ni adalah elektromagnetik.
electromagnetic field. Dia mengesan gelombang. So kalau korang tengok, so nanti saya akan letakkan di satu tempat guys, untuk benda baru masuk, detect lah. jangan lupa follow. Sebentar lagi saya akan kongsikan dengan korang Bantu saya detect macam mana gelombang itu kita boleh dapat detect. dan share lah. InsyaAllah. Share. Okay guys, kalau kau nak tahu pada perbuat saya lah, malam ni punya naik okey. Okay. Korang macam mana? Cuba kat sikit, semua diam je. Daripada Bangi tu hari. Bangi senyap. Okay, faham. Daripada pagi je. Habis pukul berapa? Pukul apa agak-agak habis? Habis pukul apa ni dia? Kita agak-agak. Kalau keadaan tempat macam ni mungkin dalam pukul 3 lah. Sebelum 3 lebih macam tu lah. agak dalam pukul 3 lah kot. Sebab tempat ni tak besar. Lagi satu rumah, kelab-kelab Tempat ni, kita masuk ni banyak dia lantai dah. Dah banyak lantai bobos. Bocor tu. Bukan dah bocor, dia orang dah cabut tile-tile dia. So rumah ni dia naikkan satu agak-agak dalam tak sampai 1 meter dia naik. Lepas tu dia orang pergi letak batu. Batu-batu yang letak tu, tile-tile tu semua dia orang dah cabut dah. So memang tak boleh nak masuk. Ya. Yang mana 2 tingkat kan, tak boleh nak naik lah. Memang tak naik. Sorry guys, saya nak duduk sekejap. Letih. Duduk kejap. Dia ada vibe dia tapi tak heavy sangat lah. Sikit-sikit je. Mungkin sebab Dia- kawasan ni tempat orang jaga kot. Mungkin lah salah satu sebab. Baik jap. So nanti untuk video ulangan saya akan masukkan dekat YT So nanti korang boleh tengok balik lah untuk ulangan dan secara live. Oh, pancaran. Hari ni langit pun cerah kan. Itu yang korang nampak ni, kan, tu pantulan cahaya. Mungkin sebab saya beli pantulan kot. Sekejap. Pantulan. Gitu. Dia tembak balik dekat kamera tu, nampak benda macam cahaya kecil. Agak-agak dalam. Oh, view sekejap. Sebentar ya. Jeng jeng. View pokok-pokok, hutan-hutan. Ya. Nampak? Jalil. Majak lain macam majak. Wah, Din. Lil, nanti ada masa kalau betul kau dah standby, dah steady. Kalau nak follow untuk explore boleh lah, insyaAllah kan. Inilah view. Ni sahabat saya ni, Majak ni, Jalil bapak dia, arwah ayah dia dulu seorang pelakon Kaki Bakar. Kalau korang tengok filem Kaki Bakar tu filem lama guys. Bapak dia ada pernah berlakon kat dalam tu. Ni salah satu sahabat saya ni. Dia sekarang bekerja di petroleum Tanah Arab Tunggu anak besar sikit boleh? No hal. Anytime Lil. InsyaAllah nanti kita akan bergabung bersama Saifullah Jemaat, adik dia Remy. Nanti kita akan explore sama-sama di lokasi yang mungkin luar daripada kawasan ni, yang lebih menarik insyaAllah. Tadi Ijai ada masuk. Tak tahu dia dah tutup ke apa, tak tahulah. Tadi Ijai ada masuk. Ijai lagi seorang, siapa tak carry. Aku pun tak cam sangat siapa carry. Ada tadi masuk live aku. Ijai tadi boleh sembang-sembang lagi dia. Layan je dia kan, sembang-sembang dengan budak-budak Sentul kat dalam ni tadi dia masuk.
Aduh, bereh. Ya, bereh. InsyaAllah nanti. Sahabat saya ni korang boleh follow ni, majak ni. Ni nama dia Jalil. Jalil. Ayah dia tu, arwah ayah dia tu seorang pelakon. Okey Rin. Terbaik Lil. Aku santai-santai dulu ni, baru second trip ni, nanti insyaAllah aku akan pusing lagi dekat kawasan belah-belah dalam lagi. Sekadar explore saja, tak mencari entiti. Sekadar explore. InsyaAllah kalau ada bonus, saya akan cut bahagian tu dan saya akan sharekan untuk korang. So lokasi mana-mana lokasi memang ada menampakkan ni sebenarnya. Ada laman dia. Laman Aku ingat jalan. Aku ingat sana tu belah-belah sana tu yelah, punya laman dia. Tu kawasan dia cantik kan? Cantik. Kawasan dia jaga. Kan? Kalau buka kemah buka kemah, camping, kalau semua kawasan ni ada lengkap, memang syok sebab dia kawasan atas bukit dekat ni Duta Vista, atas Duta Vista. So aku tak boleh mention habis sangat dekat dalam live pasal ada isu sensitif yang aku baca mengenai tempat ni. So nanti aku akan sharekan dekat YT lebah. Penyengat ke apa ni? Ni penyengat penyengat biarkan. Hati-hati. Bismillah, insyaAllah. Nanti bawa jalan-jalan raya. Bawa jalan-jalan raya tadi. Okey. Jalan raya Jalan raya okey. Boleh. Okey. Aku kena rehat sekejap. So ada penyengat guys, saya terpaksa angkat kaki sebelum dia menyengat. Bismillah. So dia dah bagi Baik. bagi ni tu, bagi warning atau sebenarnya untuk kita beredar. Sekejap So saya ada buat rakaman untuk offline record nanti korang boleh follow saya punya YT saya, dan korang boleh tengok daripada awal saya buat eksplorasi pengalaman saya daripada tahun 2015. Sebelum sebenarnya, waktu tu saya bersama-sama sahabat-sahabat saya yang ada kat dalam ni semualah ni, explore dulu. Dulu kita orang panggil burung hantu. Kita orang pergi ke lokasi Kemensah iaitu di rumah Doktor Gila waktu tu. Waktu tu ramai dengan van Lil berapa biji kereta motor lagi. Ingat dulu budak-budak Sentul baru first time tu dunia paranormal, tapi kita orang panggil burung hantu. Itu semua yang legend-legend geng-geng kita orang daripada Bandar Baru Sentul. Okay guys, jom kita akan menelusuri di bahagian awal tempat yang kami masuk. Sekadar kita orang jalan santai lah. Cerita pasal lampu, kena tengok lighting ni. Okey, ngam. Bismillah. Tak ada barang tinggal tak ada. Apa dia? Kita tadi daripada tengah ke bawah ni, so kita akan terus ke depan. Ini kan. So kita akan terus ke depan terus. So ini mungkin untuk satu episod je lah guys sebab kita tak dapat mention pun sebenarnya, sebab lokasi dalam dia kalau ada tapak untuk berpijak, kita mungkin boleh explore lama sikit. So kalau tak ada tapak dekat dalam rumah tu dah lopong so cuma boleh kita berjalan dekat luar je lah. Berapa guys? Sebab kalau nak turun ke situ kena panjat balik. Kita nak ada masalah. So nanti kan dengan gimbal lagi. Gimbal sajalah berapa kg So akan kongsikan jalan malam ni sebenarnya pun satu senaman. Apa biswak. Ini rumah tadi kita dah masuk. Ya.
Kita akan layan jalan pelan-pelan guys. Ya. Kalau korang tengok balik kalau daripada jalan ni korang boleh tengok kawasan rumah ni, nampak besar tak besar. Boleh tahan jauh. Boleh tahan jauh. Tidak terlalu jauh. Ni kena jangan rapat sangat dengan pokok. Ni nak pergi mana pula ni? Kita pergi ke belah hujung pula. Rumah belah hujung pula. Ya. Yeah. Boleh tahan. Taklah jauh sangat. Tak terlalu jauh. So kawasan dia ni memang besar lah kalau ikutkan kawasan rumah dia ni. So kalau ikutkan tadi kita orang nak masuk belah dalam, tengok kawasan bilik-bilik dia apa kan, satu-satu kan. Tapi bila masuk dalam tu lantai dia dah tak ada. Sampai di situ lantai tak ada. Lantai sudah tak ada. Jalan-jalan, bushwalk kira. Ada rumah lain lagi ke? Ada depan ni. Depan ni. Jalan. Bushwalk. Dia tak apa sangat. Ini just santai. So tengok lokasi-lokasi yang dah terbiar lama, abandoned. Saya menarik lah, tak tahu lah korang. Pokok pun dah terjalan, betul. Dah makan separuh jalan lah. Saya ada, baru-baru ni saya ada pergi ke Cybertel Bangi. Kat situ korang boleh tonton balik lah video tu. Apa? Milas lah. What is going on, man? Tahu. Jangan mention, biar je. Sebab aku dah tengok dekat dalam map tadi. Memang dia ada tu. Jangan lupa nak boleh baik. Ni lokasi belah bawah. Kira yang ini ni las lah, ni rumah las lah. Sebab depan tu dia dah naik dah. Kawasan tadi kita dah masuk ni kan. So kita dah berjalan lebih kurang luas juga lah kawasan ni. So ni rumah las Oh, itu apa tu? Pokok dia. Kenapa kat mana? Tak ada cerita sebenarnya. Ini pasal tinggal je kan? Pasal tinggal dan tak sempat dia diam ni. Ada dua sekejap kan? Sekejap. Tapi dah tak diiktiraf. Tempat ni dah tak diiktiraf. Adalah isu-isu dia, nanti saya kongsikan. Tapi saya kongsikan tu pun secara biasa je lah, tak terlalu detail. Sebab isu dia bermain dengan kes kes lokasi kawasan ni lah. Dan dia telah abandon daripada tahun 2023. Last abandon korang tengok cantik nampak. tahu je. Kita tengok balik. Apa ni? Mana yang tahu-tahulah. Yang mana tahu-tahulah. Tapi jangan terlalu mention sangat. Sebab dia ada isu dia kat sini. Apa ni? Oh, ya, okey. Boleh. Kita pun tak lama dah nak gerak ni sebenarnya. Okey. Kita pun tak lama nak gerak ni sebenarnya. Betul. Sebab tu kita orang tak nak mention sebenarnya tempat ni. Kita hanya explore saja dan bukan mencari entiti. Saya hanya eksplorasi sahaja di tempat-tempat yang terbiar. Di mana ada rumah-rumah terbiar, di situlah saya akan cuba explore untuk berkongsi bersama. Tapi kalau kawasan-kawasan yang betul-betul tak boleh masuk, kita orang takkan masuk. Itu je cerita dia. So ni kita orang kongsikan lah keadaan tempat ni sekarang. Motor tak ada, tu pantulan. So kejap tengok dekat depan pintu masuk ni. Tengok lokasi dia kejap. Ni pantulan dari pintu kaca tu.
Ni keadaan dia, tengok. Korang tengok sendiri. Ini dekat Kelab VVIP. Kelab VVIP. Saya tak boleh nak mention lokasi dia dekat mana. Tapi saya boleh bagi tahu secara biasa sahaja. So mana yang dah tahulah tempat ni. Cuma saya tak nak mention lebih-lebih pasal ada isu. Sebenarnya kalau tak ada buat benda-benda yang merepek-repek, tak ada apa pun sebenarnya. Sini cantik pula dia punya tu. Sebab dia punya keadaan tu. Sebab keadaan dia tu ada macam ni. Saya tertarik dengan keadaan bentuk-bentuk design lama ni. Saya memang suka tengok. Betul bang, kan? Baik bang, thank you info. Boleh. Tengok keadaan dia, cantik tak? Ini tandas. Bismillah. Kawasan lama. Pintu lama bang. Oh, tutup lah. Isu apa tu dia nanti aku kongsikan. Aku tak boleh cerita sekarang. So nanti aku ceritakan kawasan dia sebab VVIP punya. Ni kelab VVIP sebenarnya guys. Lokasi yang dah lama terbiar sebab tempat ni tak diiktiraf. Tandas. Okeylah. So kita ke kiri pula pun. Masuk kiri ni. Kita tengok, lepas tu kita keluar lah. Tengok kalau ada jalan. Oh, nampak pintu kayu dia cantik je. Design dia. Oh. Okay, jom. Air badak. Air badak. Ni bahagian dalam dia. Ya betul, sayang. Tempat sayang. Ya. Ni apa ni? Tempat apa ni? Oh, lopong ke? Jom. So ini bahagian kabinet dapur dia. Cantik kan? Tu lah, cantik. Design dia masih cantik lagi. Jom. Depan saya ni adalah Saifullah Jemat. Dia kerja hakiki dia sebagai audio system. Boleh juga tu. Ni laman dia, laman belakang ni. Kan? Dia punya anjing lah guys. Korang boleh tengok kawasan luar dia, cantik kan? Orang buat tanam pokok kat sini kan. Dari kan? Ini macam rumah tanam ni. Ni pokok ni. Pokok apa? Pokok apa ni orang panggil? Jaga lubang. Nampak ni. Ni ada orang tanam ni. Mesti ada orang tanam. Orang tanam ni. Pokok betik ni kan? Bukanlah. Ni apa? Apa orang panggil ni? Pucuk ubi. La ilaha illallah. Pucuk ubi guys. Orang tanam guys. Pokok pisang.
Tempat ambil semayang. Ni macam lebih kurang surau lah belakang ni. Jom. Okay guys, mungkin sampai sini saja kita orang punya live. InsyaAllah nanti akan datang yang lokasi yang lebih menarik lah, insyaAllah kami akan kongsikan. Mungkin yang untuk minggu depan ni mungkin saya berempat, saya bertiga, saya tak tahulah. Tengok keadaan dorang lah, sahabat-sahabat saya ni mana yang free. Boleh lah sama-sama nanti explore dengan dorang. So ini sajalah untuk lokasi rumah yang terakhir. Saya Dan Explorer dan sahabat saya ni Saifullah Jeman hanya explore di setiap kawasan rumah-rumah yang lama sudah terbiar dan bukan untuk mencari entiti semata. So itulah kisah kami. Kalau yang mana nak tengok saya punya identiti, perjalanan saya dalam bidang explore ni, boleh tonton di saya punya UT, daripada kisah bawah video saya sampai ke atas. Kau boleh tengok lah. Dan korang boleh like, share. Hati-hati pun. Ui, hati-hati pun. Ui, baru je sebut lubang. Bismillah. Okay. Cantik kawasan ni nampak. Okay, kita akan terus ke ini apa ni? Store. Itu kita masuk last untuk kita punya eksplorasi. So nanti sampai dekat base nanti baru kita orang akan tutup live lah, InsyaAllah. Dan kita orang akan keluar daripada tempat ni dengan selamat, InsyaAllah. Terima kasih korang pada yang mana yang tapping-tapping. Lain macam lah dia punya design. Macam baru nak dibina. Akan tetapi tidak jadi dan terbiar. Jom masuk. Bismillah. Ni tak tahu pattern apa dia nak buat. Ni mungkin tak sempat lah ni guys. Tak sempat nak buat keadaan kat sini. Office ke bilik office ke apa ni kat ni. Ada meja-meja office ni. Jom. Let's go. Okay guys, jom. Okay, korang boleh tengok pemandangan rumah cantik kan. Ni kalau waktu pagi dekat atas bukit memang cantik guys. Ni mungkin office dia. Masih lagi lah. Sebab kawasan dia, rumput dia masih dirapikan Kita boleh tengok daripada situ lah. Dan bermakna kawasan ni memang masih lagi ada orang jaga. Ni surau ni kat sini ni. Itu macam surau lama. Rasanya lah. Okey, jom kita ke sini Bul. Sini. Kita ke base. So mungkin hari ini live awal lah. Live awal untuk diakhirkan. Sebab lokasi ni jangan pen dekat situ boleh tengok macam tu lah. Kiaskan macam tu je. Besar lah kat sini. Rumah dia pun cantik. Tapi sayang tak diiktiraf. Design dia, saya suka design dia. Apa tu? Oh, iyalah. Okay guys. So nampaknya rasanya kita sampai sini je lah. Tu rumah Pak. Tak nak lama-lama. Cantik. Jadi so untuk next location lah nanti kita orang akan kongsikan bersama. Di lokasi yang baru, InsyaAllah. Dan mungkin dia akan ambil masa yang agak lama jugalah nanti. Tengoklah mana tempat yang ni kan.
sesuai, insyaAllah. Okay lah guys, saya terpaksa off sekarang. Saya akan penkan ke depan. Okey guys, kepada semua yang menonton, yang sampai sekarang, sampai akhir ni, yang korang masih menonton, terima kasih banyak-banyak kepada korang yang sudi menonton live saya sehingga akhir. Tu apa pun? Macam ada benda. Terima kasih banyak-banyak yang bertemankan saya dan explore, dan sahabat saya Saifullah Jemat untuk malam ni. Terima kasih banyak-banyak. So mungkin saya akan akhiri saya punya live di sini, dan kita akan jumpa di lain tempat dan lokasi yang terbiar, insyaAllah. Terima kasih yang support, tapping dan memberikan hadiah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalas seperti mana yang korang, yang saudara-saudara, saudari berikan kepada saya. InsyaAllah Allah akan membalasnya, InsyaAllah, mudah-mudahan. Okay guys, jumpa lagi InsyaAllah di lain episod, di lain lokasi, bersama saya dan sahabat-sahabat saya dalam dunia explore. Assalamualaikum.